Keputusan penuh pilihan raya negeri Johor dijangka diketahui seawal 10 malam Sabtu ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan bagi kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN disasarkan selesai sepenuhnya sebelum detik 12.30 malam pada hari pengundian. Beliau turut menegaskan bahawa SPR tidak akan mengeluarkan sebarang keputusan awal. Pilihan raya pada 11 Julai ini menyaksikan persaingan 172 calon yang mewakili 7 parti atau gabungan politik serta calon bebas. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masing-masing bertanding di kesemua 56 kerusi, manakala Perikatan Nasional mempertaruhkan 33 calon diikuti Parti Bersama Malaysia dengan 5 kerusi, Muda 4 kerusi serta masing-masing 1 kerusi bagi Parti Orang Malaysia POAM dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Dalam perkembangan sama, pihak SPR menggesa semua pengundi yang layak tanpa mengira lapisan umur untuk keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mereka demi menyumbang kepada sistem demokrasi negara.